Hah? Apa ni? Hai. Mama mengantuk ke tu? Jom kita belajar benda yang lebih menarik. Jom. Terdapat berbagai cara yang telah disyorkan oleh KPM untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik. Salah satu caranya ialah dengan menggunakan bahan-bahan digital. Penggunaan bahan digital mampu menjadikan pembelajaran lebih menarik serta berinformasi. Jom saya tunjukkan contoh-contoh bahan digital pada masa kini. Jom! Penggunaan augmented reality ataupun AR dapat membantu murid untuk membayangkan perkara yang sukar difahami seperti kehidupan liar, kehidupan laut, tumbuh-tumbuhan, zaman purba dan lain-lain. Menarik juga AR ni. Bahan digital seterusnya ialah penggunaan virtual reality atau VR. Teknologi ini mampu mencipta simulasi atau dunia buatan. Murid-murid akan dapat merasai pengalaman mereka seolah-olah mereka berada di dalam dunia tersebut. Wah, hebatnya teknologi zaman sekarang. Saya tak ada idea lah nak buat karangan ni. Guna ChatGPT. ChatGPT sememangnya membantu murid dalam menjadikan idea yang bernas. Teknologi kecerdasan buatan ini juga dapat berinteraksi dengan murid serta boleh dijadikan pembimbing. Wah, pandai ya ChatGPT ni. Barulah ada idea. Jika sekolah anda tidak mempunyai gadget yang mencukupi, guru anda boleh menggunakan aplikasi Plickers. Plickers hanya boleh digunakan oleh satu telefon saja. Jika murid ingin menjawab soalan, murid hanya perlu mengangkat kad yang telah dijana oleh guru. Wah, meriahlah kelas nanti. Berdasarkan contoh-contoh yang telah saya sebutkan tadi, maka dapatlah kita lihat bahawa banyak bahan digital yang boleh digunakan untuk memperkasakan pendidikan negara. Oleh itu, marilah kita manfaatkannya bersama. Saya Ahmad Syami, wartawan TV PSS, SK Batu Kapur. Bye! Okey, itu saja Amma. Bye-bye!